Aku baru tengok beberapa model yang KTM baru lancarkan lah. Ada kalau tak silap lebih kurang 4 kot. Ada Adventure, ada Enduro dengan ada juga SMC. So antara banyak-banyak tu yang paling aku macam kata apa, excited nak tengok dengan lebih dekat lagi adalah model SMC 390. So hari ni ada test ride. Yes, macam biasa lah kita pergi test ride sebab ni percuma dan kita boleh rasakan motor tu. Walaupun kita mungkin tak dapat bawa betul-betul jauh ke apa, kita boleh tengok close up motor tu dan kita boleh rasa dapat rasa sikit pun okey lah. So hari ni partner in crime. Yeah, dekat My Town hari ni ada buat free test ride. Jom kita sama-sama tengok baik ke tak baik. Nanti kita pergi close up, kita pergi tengok macam mana dia ride, macam mana rupa motor tu close up, macam mana orang yang tinggi macam aku duduk atas motor tu, tiptoe ke tak. Tapi kalau ter macam mana, Bi? Kalau ter, sebab kita kan misi pencarian ni sekarang. Misi Bukan meter. tak ter sebab aku dah ada KTM lah sekarang. Tak aku nak beli dah ada KTM. Kita kena different. So, jom. Jom. Tapi sebelum kita pergi tengok motor, kita pergi makan dulu. Ini kita pergi makan dekat ni Breakfast & Co. Sekarang bawa pukul apa? Lagi. Sini. Jom. Oh cik, style. Dalam ni dia ada ais. Dia buat kopi. Dapat. So dia buat bentuk love lawak lah. Memang kopi ni sedap. Rasa kopi ais yang kan sedap. Rasa kopi ais sebenarnya. Tapi kita orang suka minum sebab ada ais ni. Ais bentuk love ni. Bukan perempuan selalu kena buat flat lane dulu lah. Taklah, dah banyak kali makan dah. Oh dia valid untuk macam first visit je lah. Faham? Okay, sekarang kita dah sampai dekat My Town, level 7. Hari ni actually last day tau untuk test ride. Tu nak test ride, kita bawa helmet sendiri lah. Okay, kita orang dah selesai test drive. Test ride. Kita orang dah selesai test ride. So ni short review, bukanlah daripada seorang profesional, tapi ni pendapat aku untuk menunggang motor tu tadi. First kali seat height dia aku rasa tak terlampau tinggi sangat. And rupanya bila in real life motor tu sebenarnya nampak lagi kecil. So untuk ketinggian average orang Asia, aku rasa tak ada masalah lah orang nak bawa motor tu. And then macam awak ride motor awak yang lama, motor awak sekarang. Betul. Kalau kau comparekan aku punya sitting position macam ataupun pijak kaki kan dengan KTM Adventure aku, tak rasa beza sangat. Lepas tu dari segi tempat duduk, KTM Adventure, SMC tadi yang aku try tu, dia ada satu similarity yang dia punya tempat duduk tu macam apa, kurus tau. Dia punya panel seat tu lah. Seat dia tu macam kurus. Keras ke? Dia tak keras, dia lembut. Tapi problem untuk seat kurus untuk orang-orang XL macam aku ni, bila dia kau ride lama sikit, dia start sakit lah. Lagi kalau macam bila katakan motor tu kau masuk highway, wind protection dia kurang. Dari segi power, 390 memang sedap lah. Dia fun bike, sangat fun. Motor tu dia kalau kau koyak memang dia bagi punya. Even masa mula-mula aku start pun aku ada terskid sikit. Satu because
traction dekat simen tu memang kurang lah kan. And then motor tu sendiri power dia untuk 399cc sebenarnya besar. Total horsepower dia kalau aku tak silap dalam 44-45 macam tu. And then aku try juga daripada low power, mid power. Dekat low dia tak berapa ada sangat. Dekat torque kat bawah lah. Maknanya dekat low end tu katakan kalau kau rasa nak cruise tu memang kau kena drop gear banyak. Tapi motor tu sebenarnya bukan direka untuk touring atau cruising. Motor tu sebenarnya bagi aku, ni pendapat aku motor tu dia direka untuk remaja. Okay. Bukan remaja purba macam kita. Tapi kan remaja Gen Z ke? Kira macam orang yang ada aggressive riding style. Bukan macam yang kita lah. Macam kita nak yang relax, selesa. Dia memang full attacking lah motor tu. Laju. Dia ada torque yang kuat. Saya buat cakap torque tapi nanti awak cakap. Betul lah. Wah. Saya tahu torque. Wow, torque. Betul lah. Torque dia ada, memang ada. Tapi bukan terlampau tinggi, tapi dia ada. Tak silap aku tak sampai 30 Nm of torque. Dalam 27-28 macam tu. Tapi betul-betul rasa power tu. One of the reason is because of dia punya weight lah. Dia ringan, 100 tak sampai 200 kg pun, 160-170 kg. And then oh yeah, aku pun ada test 790 Adventure. Sebenarnya 790 Adventure is satu motor yang aku aim lah sebenarnya. Tapi apparently lepas dah try, hasrat itu dikuburkan. Kenapa? Tak tahu lah, mungkin yang previous test tu lagi best lah. Okay. So kita pun tak tahu, kita akan terus menerus test lagi dan lagi hingga menjumpa yang the real, yang paling berbaloi untuk upgrade. And sebab sekarang pun duit tak ada lagi. Tak payahlah masuk yang tu. Sekarang ni kita ada duit untuk Cut. Okay lah, sampai sini dulu kita punya short review kali ni. Sampai jumpa lagi. Okay, saya bagi awak ni. Kali ni tolong lah bawa betul-betul. Okay. Cepat. Jom. Tak tu. Okay, bye. Okay, dah betul.